Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyaksikan perlawanan sepak takraw final Kejohanan Piala Asia 2025 di antara Malaysia bertemu Thailand. Musuh tradisi situ, pemain-pemain Malaysia sedang memasuki gelanggang. Servis pertama dibuat oleh Thailand 0-0. Di situ Taekong Thailand keluar. Servis pertama yang keluar daripada Thailand. Giliran Taekong Malaysia pula membuat servis. Cantik sekali dilakukan oleh Shahir Rosdi, mengenakan sasaran kaki ke feeder Thailand. Shahir Rosdi, cantik pertahanan yang baik pada Thailand ditunjukkan. Azlan ingin mematikan terus bola tu. Farhan Adam, apa yang baik. Rejaman tapping yang menarik dibuat oleh Azlan alias perejam nombor 1 negara ketika ini. 1-3. Baik sekali servis daripada Sitipong. Servis yang menyasarkan kaki kiri Shahir Rosdi. 2-4 kedudukan sekarang. Sitipong, baik sekali servis daripada Sitipong menyasarkan sasaran Azlan, kaki kanan Azlan alias. Mata sekarang 7-6. Cantik servis daripada Shahir Rosdi memberikan mata kepada Malaysia. Shahir Rosdi tersenyum menunggu balingan daripada Azlan. Di manakah Shahir akan menyasarkan bola ini? Ya, cantik sekali daripada Shahir Rosdi. Servis ke sasaran 3. 9-11. Sitipong. Baik apungan daripada Shahir Rosdi. Azlan alias dalam permainan. Virayut mematikan bola. Baik sekali rejaman daripada Azlan, tetapi dipetik oleh Taekong Thailand dan dimatikan oleh Virayut. Giliran untuk Shahir membuat servis. 1 diangkat oleh Thailand. Begitu tinggi pukulan daripada killer Thailand. Apungan bola pertama yang baik dibuat oleh Taekong Thailand dan killer membuat gulungan yang berkualiti. Servis daripada Thailand. 1 apungan baik daripada Shahir. 2 Farhan Adam. 3 tapping daripada Azlan yang memberikan mata kepada Malaysia. Azlan membuat rejaman yang begitu variasi. Sitipong terkandas di jaring dan set yang pertama dimenangi oleh Malaysia dengan 14-11. Servis pertama set kedua yang dimulakan dengan Shahir Rosdi. Azlan, Shahir, baik sekali servis Shahir Rosdi yang menyasarkan sasaran ke feeder Thailand. 2-0 Malaysia mendahului di hadapan. Shahir. Bola yang terkena jaring dilakukan oleh Shahir Rosdi. Sitipong. 1 daripada Shahir Rosdi. Apungan yang menarik pada Farhan Adam. Rejaman yang menarik dilakukan oleh Azlan. Rejaman panjang yang dilakukannya. Kemasukan Taekong baru Thailand akan menggetarkan Malaysia. 1 daripada Azlan. 2 dan 3 sara diri pada Azlan, memberikan mata kepada Malaysia. Baik daripada Azlan membuat sara diri. Mungkin Taekong yang baru masuk daripada Thailand itu sedikit gemetar kerana bola Azlan tidaklah begitu laju, tetapi membuahkan mata. Shahir Rosdi. Begitu baik kira menaikkan bola. Virayut mematikan bola
dengan baik. Walaupun saya nampak ada kualiti daripada servis Shahir, tetapi killer Thailand membuat petikan yang pertama dengan baik. Jakrik. Satu Swiss drop. Farhan Adam terlepas dan dinaikkan, dan Azlan alias menyelesaikannya dengan baik daripada variasi rejaman-rejaman beliau. Shahir Rosdi. Bola power yang dilakukan oleh Shahir Rosdi. Satu daripada Azlan, dua pengafaran Adam. Bijak sekali rejaman yang dilakukan oleh Azlan, mencari ruang kosong. Variasi pukulan Azlan ini sangatlah menarik dan susah untuk dibaca oleh pihak lawan. Mudah daripada Federasi Thailand 2, dan rejaman yang begitu baik daripada killer Thailand. Cukup baik kerana pukulan ataupun serangan yang dilakukan itu menyilang dan membuat pemain negara keliru. Dialihkan ke arah sasaran Farhan 2. Baik sekali rejaman Azlan yang menyasarkan sasaran kosong yang tidak dapat diagak oleh Yusawat feeder pada Thailand. Begitu tinggi lonjakan Azlan. Jakrik untuk Thailand. Satu apungan mudah daripada Shahir 2. Dan tapping saja daripada Azlan. Tapping yang begitu mudah, tetapi untuk Thailand susah dibaca. Keberanian ataupun satu skill yang dipamerkan oleh Azlan begitu menarik. Azlan, tapping yang begitu nipis dan susah dibaca oleh Yusawat feeder Thailand. 9-14. Jakrik membuat servis. Satu apungan yang dibuat oleh Azlan, 2 Farhan Adam, dan tapping lagi. Tapping yang begitu menarik yang membuatkan Malaysia muncul sebagai juara Piala Asia 2025. 1000 doa yang berada di belakang ketiga-tiga pemain ini. Sorakan daripada penonton yang begitu meriah. Satu kawalan gelanggang daripada Azlan yang begitu menarik, dan tapping untuk penyudah yang begitu cantik dilakukannya. Ini ialah pentas akhir, pentas final, dan membuat Malaysia kali pertama menjuarai Piala Asia, kerana Piala Asia ini baru dibuat pada tahun ini, edisi yang pertama. Malaysia menang straight set 15-12, 15-9. Farhan Adam sekali lagi diberikan mandat untuk memegang piala. Farhan Adam ialah pemain yang senior dan pemain yang begitu berpengalaman dalam pasukan negara. Malaysia muncul juara edisi pertama Piala Asia 2025 yang diadakan di Stadium Titiwangsa. Pahit manis suka duka player inilah terbalas dengan satu kejuaraan Piala Asia 2025.